Okay kan, so video kali ni yang sebenarnya veterinar tahu kerja dia. Cuma Abel yang ajak. Abel kita kata so sekarang ni sekok lagi tak ada pasung. Memang tak ada pasung. So kita nak try tak mau try. So dia pun layan untuk konten Abel. So kita try macam mana susahnya nak ambil darah kalau pasung tak ada. Kedegak ke bawah ni tahu sajalah kan. Dia boleh tarik balak, patah lagi manusia, betul tak? Okay, so saksikan video ni. So elakkan daripada kecam, elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan kesat, menghina pun semua dia jangan. Ni je hanya konten Abel. Risiko Abel yang tanggung. Dan veterinar pun tahu tanggungjawab dia. So just dia hanya melayan Abel dan permintaan Abel. So standby. Jom tengok video ni. Okay, so gang, sebelum kita nak keluar daripada kandang ni, kita kena cek darah kebal dulu. Sebab kemarin pun ada insan yang terpilih komplain Abel dekat MPP. Insan yang terpilih tu boleh komplain tu. So, hari ni Abel nak ambil darah. Bukan Abel nak ambil darah ni, doktor veterinar. Doktor Aidil. Dia nak ambil darah. Doktor Zul. Tak kira dia tunjuk sikit-sikit. Sebab tadi dia kata dah kat Abel cara nak jinakkan sofa tepuk belakang. Lain macam lah. Kita tengok. Kita ambil darah. Lepas tu kita nak pasang dia punya tagging number tu. Tahan dia okey. Buat aku sini. Boleh tahan. Dia punya mana? Bengkok. Tahan pada rapat. Asam biasa kan ada orang dia pikir ke bang ni. Serius. Ada. Bagi dah rapat sama bagi dia macam. Ya tak sama. Kau sini. Bagi rapat dia. Dia tak nak kaya. Tak. Tengok dah. Buat dia ada. Mana ni? Lupa ni. Cekok dia kat atas. Sebab kat sini kita tak ada pasung. Sampai pasung dengan palu saling tukar. Kita dah pasung. Ni. Dia dah ni. Mana ni dia korek barang tak lihat. Saya tak nak di bawah sini. Bawahnya. Tu masuk dalam. Balik batu tiang ni. Okey, tadi. Doktor. Ini yang doktor. Doktor Aidil. Ini. Yes. Betul dah jangan tengok. Jangan jadi kerasan jadi slow. Tahu boleh main jadi banyak ni. Boleh tengok. Hamba ai duduk kita. Marah. Kau nak perlu bantu Abang ke apa? Pasang tu. Kau nak tarik air ke? Boleh tarik air ke? Boleh tarik air ke? Boleh. Tarik je. Nak buang ni. Ada tarik air tu. Ni ha. Diri. Ingat kau duduk dalam tu. Ni. Tadi ni masuk ke sana tarik main ni ah. Tadi ni selalu tadi tarik main. Kali dengan cik tu kali. Tarik tu boleh tarik ni. Lepas tarik tu. Bismillah. Okey. Babi ni, okey. Jangan lupa. Okey dah. Dah besar. Dia ambil tahan tu. Oh, nampak ni. Bauk ni ni. Awak. Mana ada buat kerja ni?
Puan ni, puan ni. Okey. Ui. Pasang. Dah lepas, bengkas lepas. Ni besar. Kalau pijak kaki berdengur kan. Tahu pijak kaki kan. Dia open lembu nampak orang gambar. Gambar ni kena tak mau bagi betul. Kau ni. Eh? Kau kena batu. Kaki. Lembu kat sini bengkok. Tu, ada ikat ni. Bengkok jagu. Belok jagu kan. Jom kita tolak naik atas sikit tadi ya. Bus ni. Kalau lagi nak bus ni kena bus belah sana. Jangan bus pam belah tadi. Nak tangan lagi. Oh ekor. Dah tak ada bunyi. Jagung kat bel tu. Tak lagi bagus. Masuk. Tak apa lagi. Tunggu sikit kau. Ni apa tu? Yang lagu ni nak buat. Lagu ni. Kalau dekat yang Cik Lee tu, agak-agak. Dari malam. Lagi malam. Tapi tu pun 4 kaki lebih, 5 kaki je tinggi. Ni no darah tak ada ni. Tak tahu. Tak keluar. Jom. Tidur. Tanya khabar Steve tu. Steve tanya khabar. Main yang ni. Ha? Tak ada lagu. Aduh, tunggu minyak dulu. Dia sebab roboh kan. Tu baru. Jolok dulu baru ni. Adik. Jangan ada tiup adik. Ada. Tengok tangan dulu. Dia mau tak nak. Di atas tu. Lagi nak belum tebak lagu ni. Tengok 3 orang ya. 4 orang macam ni. Tengok jangan bagi cekang ah. Dah sekarang. Dia Hoi. Sikit lagi. Tengok wah merah. Oh, merah.
kan ni. Hey, hey. Sat je. Darah tu ni. Darah tu tu. Dah ada pi tu. Dia pegang lebih kan. Kadang dah banyak kali jolok ni disumbat. Jarum sumbat. Wih, meli. Tiba banyak ni. Tak ada nak ambil ni. Ha? Ada YouTube. Tengok lah. Tiap merah. Ada. 6 orang. Tu. Atas. Ada ada relax ah. Kaki dia naik tu. Ingat Pak Zung, kalau Pak Zung tu pun pasal patuh. Boleh tak ada basuh. Dia sebab dia bergepuk. Tengok jarum dah ni. Tak apa kalau dia. Cancel. Okay. Hari ni kita tak boleh ambil darah. Nampak kata tak pasal memang tak boleh. Dia macam video ni macam kami tunjuk lah. Kebar ni jangan main-main. Dia baik kebar ni, ada kebar lain. Mampu. Okay. Assalamualaikum. Dah kita makan.